Hello. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Okey, RZ member 840 first day. Kita datang ke kedai yang agak popular, agak viral di nasi dagang atas tu, Padang Hiliran. Gitu. Alamak. Okey, dia kalau kedai nasi dagang kita mari memang nak kena booking nasi dagang lah. Pagi-pagi dia goreng kepuk dah. Tak ramai ni. Ni baru pukul 7 lebih. Ni geng-geng right, RZ lah, RZ Fighter, RZ member. Ni punya menu dia. Dagang ikan, nasi dagang ayam, bihun, tepeng, kopi green add on, tu semua ada tu. Sedagang atas tu ikan besar bapok. Ketongku dia cobek-cobek. Ni nasi dia. Dia tu ikan dia cobek-cobek, dah ada packing dah, dia letak tanah. Nak yang ni satu. Kopi kosong. Ais. Kopi kosong air. Ini kita kat apa ni? Kopi ais satu. Lagi? Air kosong. Habis ni. Tu je. Mana teh ais? Tambah teh ais lagi. Okey, ni kita ambil bayar kat kaunter ni. Lepas tu dia bagi resit untuk ambil air. Ni dia tempat air dia. Ambil resit bagi dekat dia. Lepas tu ni resit bagi dekat dia. Lepas tu kita ambil. Kalau air kosong ambil sendiri lah. Dia dah sedia lah. Dia tak layan-layan sangat kalau yang kosong-kosong. Ini Sarah punya. Ada lagi ya? Ada lagi ya? Kopi kosong. Tidak ya? Ini kita punya bill. Okey. Okey geng, kami mari tadi banyak air kosong. Beratur je ambil dah nak penuh lah. Tu pun ada lagi yang tunggu kat luar. Tengah masuk. Nak keluar macam mana, ada kereta blok. Okey, ni dia punya teh oben besar. RM1 lebih. Dagang. Okey, selamat. Jemput makan guys, nasi dagang atas tu. Saya punya tim pergi yang cawangan satu. Saya mai try sini. Kita try. RZ member 840 luncur. Makan dulu. Alhamdulillah, sedap. Dia punya nasi dagang dia dengan teh dia. Cuma nasi dagang belah-belah Pantai Timur ni dia lebih pada honey. Meneting manis dia. Ni event RZ Fighter. Cawangan ke berapa tak tahu, nasi dagang atas tu ni. Tengok RZ saja ni. Ni RZ. Okey. Di nasi dagang atas tu, jangan lupa ya, like, komen dan subscribe saya punya channel Naim Joker. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.